Assalamualaikum tuan-puan. So hari ni hari kedua untuk sea trip kami di Yogyakarta. Tadi pagi kita dah pergi melawat gunung berapi. Now kita dekat Stonehenge kan. The original one ada dekat UK. Tapi yang belakang saya ni adalah yang buatan manusia lah. Mungkin penduduk setempat lah kot buat kan. Untuk kita lawat. So nak katanya kalau tuan-puan belum tahu lagi, sea trip yang saya pergi hari ni adalah fully sponsored by Public Gold. Tak payah bayar apa-apa. Saya tak keluarkan apa-apa, tak fikir apa-apa. Just bawa baju, bawa pasport. Kita jalan dengan penuh riang gembira. Semua ni asbab saya mula simpan emas. Kemudian saya explore peluang bisnes Public Gold. Kemudian buat sesungguh kan. Plug in dengan team yang betul. Alhamdulillah tahun ni saya berjaya unlock sea trip ke Yogyakarta, Indonesia. Tajaan Public Gold. Dealer kat belakang saya ni ada yang isteri rumah, cikgu, doktor, pegawai tentera, pesara, even anak muda yang tengah study kat universiti pun ada yang dah buat bisnes Public Gold. Maksudnya kalau mereka boleh, tuan-puan pun boleh. Kalau contoh tuan-puan belum lagi mula simpan emas dan berminat untuk cari peluang jana side income bersama Public Gold, tuan-puan boleh cepat-cepat komen emas dekat bawah. Nanti saya akan guide tuan-puan dengan sebaiknya.